warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Berita Semasa Dagang TV, saluran yang membawakan perkembangan terkini serta kejayaan warga Kolej Vokasional Perdagangan. Saya Nurul Huda binti Suparti. Saya Almira Auni Iman binti Muhammad Nur Kamal. Terima kasih kerana terus bersama kami. Berikut merupakan rangkuman aktiviti, pencapaian serta program yang berlangsung sepanjang minggu ke-24 2026. Kita mulakan dengan kejayaan membanggakan daripada bidang kepimpinan pelajar. Pada 3 Julai 2026, bertempat di Jabatan Pendidikan Negeri Johor, pelajar Kolej Vokasional Perdagangan Muhammad Nabil bin Inen telah mewakili Kolej Kongres Majlis Kepimpinan Murid Malaysia Negeri Johor. Kongres ini bertujuan memperkasakan kompetensi kepimpinan murid agar menjadi pemimpin yang berintegriti, berwibawa dan berdaya saing, di samping membentuk sahsia, jati diri dan nilai kepimpinan berteraskan prinsip madani. Program ini diteruskan melalui sesi pembentangan usul dan manifesto oleh setiap calon yang bertanding sebelum proses pengundian dijalankan secara telus dan demokratik bagi memilih jawatankuasa tertinggi serta jawatankuasa kecil Kongres. Hasilnya, Muhammad Nabil bin Ethan berjaya dipilih sebagai ahli jawatankuasa Kongres mewakili bahagian pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional negeri Johor. Tahniah diucapkan dan semoga terus cemerlang sebagai pemimpin muda yang mampu membawa perubahan positif. Pada 22 Julai, 5 orang pelajar pembimbing rakan sebaya Kolej Vokasional Perdagangan telah menyertai program Yes Rock the School 2026 anjuran PPLTV dan Talent Crop yang berlangsung secara dalam talian. Program ini memberi pendedahan mengenai penggunaan platform MyNext dan MyMahir sebagai medium perancangan kerjaya serta pembangunan kebolehpasaran graduan. Selain melengkapkan profil MyNext dan menjalani penilaian minat kerjaya, personaliti serta kemahiran bahasa Inggeris, para peserta turut meneroka maklumat berkaitan kemahiran, masa hadapan dan keperluan industri melalui platform MyMahir. Malah, setiap peserta diberikan tugasan menggalakkan sekurang-kurangnya 20 orang rakan untuk turut mendaftar menggunakan platform sebagai tersebut bagi memperluaskan impak pembangunan kerjaya digital. Turut berlangsung pada 23 Julai ialah program Enrich Discover Your Future melibatkan 82 orang pelajar dan 6 orang guru dari SMK Pasir Putih, Pasir Gudang. Program ini hasil kerjasama Jabatan Komunikasi Korporat, Jabatan Perniagaan dan Jabatan Teknologi Maklumat serta Peer Support. Kolej Vokasional Perdagangan ini bertujuan memperkenalkan peluang pengajian TVET kepada para pelajar sekolah. Selain sesi taklimat mengenai program-program yang ditawarkan di Kolej Vokasional Perdagangan, para peserta dibawa melawat makmal serta fasiliti pembelajaran. Mereka turut berpeluang merasai pengalaman sebenar dunia penyiaran apabila mencuba sesi wawancara di hadapan kamera, sekaligus meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi. Okay, hai, nama saya Noira Fauza binti Rizalmi. Saya dari SMK Pasir Putih. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke Kolej Vokasional Perdagangan. Okey, jadi saya ada sedikit sahaja soalan untuk awak. Okey, seperti yang saya tahu awak dah menjalani sesi taklimat and then awak dah pergi ke beberapa makmal di Kolej Vokasional Perdagangan. Jadi awak rasa ada apa-apa tak perkara baru di luar sekolah harian awak ke yang awak dapat hari ni? Saya dapat tahu yang punya akaun tu banyak buku, banyaknya dia punya file yang ada kat dalam makmal diorang tu. Lepas tu dapat tengok tadi masa pergi makmal kat tempat data, tengok apa dia punya coding, teks coding dia tu susahnya. Tapi datanya tadi diorang macam faham bila dah senang, bila dah belajar macam sentiasa lah gitu. Lepas tu bila pergi mana yang tempat setiausaha dengan pentadbiran tu, tengoklah betapa lajunya diorang type dekat komputer tu, tengok dekat kertas, tanpa tengok kat keyboard. Berapa minit yang diorang buat, gitulah. Okey, so saya harap apa-apa ilmu yang awak dapat hari ni awak dapat gunakan pada masa hadapan. Sekarang saya bersama dengan cikgu daripada SMK Pasir Putih. Boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Assalamualaikum semua. Nama saya Cikgu Zulika Yeni binti Kamarudin daripada SMK Pasir Putih, Pasir Gudang. Okey, sebelum kita mulakan sesi temuan bual kita, saya just nak cakap selamat datang ke Kolej Vokasional Perdagangan.
Okey. Terima kasih. Okey, jadi saya ada satu saja soalan untuk cikgu untuk temu bual hari ini. Jadi cikgu rasa apakah aspek di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru ni yang paling menarik perhatian cikgu? Okey. Pada pandangan saya, daripada saya datang tadi sehingga kini, aspek yang pertama adalah of course lah persekitaran sekolah ini, sebab dia ada berbeza sedikit daripada sekolah harian biasa. Kemudian aspek yang kedua adalah kos-kos yang ditawarkan untuk murid-murid. Kemudian yang ketiga, fasiliti-fasiliti yang berada di sekolah inilah yang saya teruja adalah makmal-makmal yang terlalu banyak. 13 makmal. Kalau kita compare sekolah, kita cuma ada satu makmal. Dua lah, macam sekolah saya SMK Pasir Putih, kita ada 2 makmal dan makmal kita pun terhad. Kadang-kadang pelajar macam berebut-rebut nak masuk. Tapi bila kat sini saya tengok makmal dia terlalu banyak. Jadi maknanya pelajar ni mempunyai akses yang banyak lah untuk ke makmal. Okey, so setakat ni cikgu berpuas hati lah dengan lawatan cikgu di Kolej Vokasional Perdagangan ni. Okay, saya sangat berpuas hati sebab pada saya dia akan membuka mata dan juga minda pelajar-pelajar SMK Pasir Putih untuk meneruskan perjuangan lah selepas tingkatan 3 nanti. Okey. Saya rasa tu saja dari saya. Saya nak ucapkan terima kasih dekat cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih dari pihak saya juga. Saya mengucapkan terima kasih kerana menerima kunjungan kami daripada SMK Pasir Putih. Itu saja untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih kepada mereka yang sudi meluangkan masa untuk temu bual hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Saya Nurbati Syakistina binti Abdullah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye. Pada hari yang sama, pelajar tahun 2 semester 3 program pengurusan perniagaan menyertai lawatan sambil belajar The Archive Experience 2026 di Arkib Negara Malaysia Negeri Johor. Lawatan yang diketuai oleh Puan Lim Kaboy, Puan Aniza binti Muhammad Daud dan Encik Muhammad Ashrafuddin bin Azizi bertujuan memberi pendedahan mengenai pengurusan rekod secara sistematik dan profesional. Pelajar mengikuti pelbagai sesi penerangan termasuk prosedur pemfailan, sistem pengindeksan, proses pengindiskripan, dokumen penerbitan arkib negara serta demonstrasi pembersihan dan pengawetan dokumen. Sementara itu, para pensyarah pula menyertai Edu Creator Workshop 2026 From Ideas to Impact yang dikendalikan oleh Cik Nurul Huda binti Mat Tahir. Bengkel ini memberi pendedahan kepada pendidik dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang kreatif, interaktif serta terus boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah. Berita terakhir, program Khidmat Komuniti Anak Angkat Anyam Jiwa Madani yang berlangsung pada 24 hingga 25 Julai 2026 di Kampung Parit Sulaiman, Teluk Kerang, Pontian. Program anjuran pelajar Diploma Perakaunan 1 DBE bersama Koperasi Kolej Vokasional Perdagangan Berhad ini bertujuan memupuk semangat kesukarelawan, kerjasama serta hubungan erat bersama komuniti. Sepanjang 2 hari program berlangsung, pelbagai aktiviti telah dijayakan termasuk pengenalan asas pengurusan kewangan kepada murid SK Parit Sulaiman, penempatan keluarga angkat, gotong royong di masjid dan balai raya, majlis tahlil dan jamuan yang turut dihadiri YB Tuan Haji Mat Isra' Abdullah, pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar merangkap adun kukup. Program diteruskan dengan Malam Kebudayaan bersama Majlis Kebudayaan Daerah yang menampilkan Zapin Lambak, aktiviti sukaneka dan berswap, majlis perasmian penutupan serta edaran bakul asnaf kepada keluarga yang memerlukan. Program ini bukan sahaja memberi pengalaman kehidupan bermasyarakat kepada pelajar, malah membentuk sifat prihatin, bertanggungjawab dan semangat berbakti kepada komuniti. Tahniah diucapkan kepada seluruh warga Kolej Vokasional Perdagangan yang terus mengharumkan nama institusi melalui kecemerlangan akademik, kepimpinan, inovasi dan khidmat masyarakat. Sebelum kami mengakhiri siaran, marilah kita sama-sama menghayati pesanan ini. Kehebatan seseorang bukan hanya diukur melalui ilmu dan pencapaiannya, tetapi juga melalui tutur katanya. Berbicaralah dengan sopan, lembut dan berhikmah. Rendahkan nada suara, pilihlah kata-kata yang baik dan jauhi ucapan yang kasar atau menyakitkan hati orang lain. Sesungguhnya, adab kita mencerminkan kemuliaan akhlak dan kepribadian seseorang. Saya Almira Auni Iman binti Muhammad Nur Kamal dan saya Nurul Huda binti Suparti. Terima kasih kerana menonton berita semasa Dagam TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi dalam siaran akan datang. Salam dagang di hati.